Belanjawan 2025 yang masih dibahaskan di Parlimen nampak tak jelas hala tuju. Gagal. Betul? Kerajaan Madani. Kerajaan Madani ini sebuah kerajaan yang gagal. Betul? Sepanjang tempoh 2 tahun. Apa dia buat? Tipu ketimbang sana, ketimbang sini. Apa nak jadi? 2 tahun dah. Tak ada nampak ekonomi yang agak gah. Lebihnya suram. Perniagaan, kalau kita lihat di mana-mana komplek-komplek mall, warung-warung, tak seperti dulu, makin lesu. Pasaran saham pun lembab. Nilai ringgit naik turun. Habis itu kedudukan keuangan negara merisaukan, dengan hutang dan liability negara mencapai lebih 1.6 triliun. Mungkin waktu saya cakap ni bertambah ribuan juta lagi. Belanjawan 2025 yang masih dibahaskan di Parlimen nampak tak jelas hala tuju dan tak memberikan gambaran bahawa keadaan negara kita akan semakin pulih di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan yang ada pada hari ini. Kos sara hidup makin meningkat. Dahlah subsidi ditarik balik, cukai pula dinaikkan. Ni bajar sekolah mana? Tunggu sajalah. Saya bimbang saudara, rakyat Malaysia terus akan mengalami serangan ekonomi putaran kedua pada tahun depan. Bila kita dengar Menteri Formula ke siapa yang cakap subsidi RON 95 ni nak ditarik oleh kerajaan. Agak jadi ke tidak? Nak ke ditarik? Tapi dia bukan dengar cakap kita. Entah daripada mana datangnya, dia kata tak, kita akan tarik balik. Akhirnya apa jadi? Rakyat menanggung kesusahan, bertimpa-timpa kerana kegagalan kerajaan menguruskan ekonomi negara kita dengan baik.